ketiga benda yang paling mahal di dunia. Walaupun ianya hanya seberat 1 gram, tapi benda-benda ini mempunyai nilai juta-jutaan. Yes. Korang nak tahu ke apakah benda itu? Jangan lupa follow saya dulu, Fazil. Saya buat video seperti ni setiap hari untuk korang. Dah follow dah? Jom. Di tempat yang ketiga adalah Californium-252. Ini adalah bahan isotop yang sering kali digunakan di dalam proses radioaktif nuklear. Yes, korang tak salah dengar. Ini adalah bahan radioaktif nuklear sangat-sangat berbahaya. Tapi ianya sangat penting untuk pelbagai bidang, terutamanya bidang kuasa energi. Yes. Bidang-bidang radioaktif nuklear ini menggunakan Californium-252 yang mempunyai nilai sebanyak 21 juta pound sterling 1 gram sahaja. Yes, disebabkan 1 gram bahan ini boleh menghasilkan 139 juta isotop neutron yang digunakan untuk proses fission nuklear, menghasilkan tenaga. Di tempat yang kedua ini adalah Fullerene Andromeda berasaskan atom nitrogen. Oh, panjang betul, tapi nilai dia walaupun segram berharga 110 juta pound sterling. Yes, untuk hanya 1 gram. Ini adalah bahan yang digunakan di dalam projek aero angkasa. Korang tak terkejut? Yes, dengan bahan ini mana-mana misi angkasa boleh dilakukan. Kan, korang boleh menghantar salah satu satelit yang sangat-sangat kecil di dunia. Hanya saiz satu kotak kasut. Yes, boleh dihantar ke angkasa kerana bahan ini sangat-sangat ringan dan juga tahan lasak. Di tempat yang pertama, ini adalah bahan yang paling mahal di dunia. Benda yang paling-paling mahal dan susah untuk dibuat. Ini adalah perkara fiction science. Ini adalah anti-jirim ataupun antimatter. Benda ini tidak dapat dibuat secara banyak pun, hanya dibuat di makmal seperti CERN di Switzerland. Dan ianya bernilai, korang jangan terkejut ya, 40 trilion pound sterling untuk 1 gram sahaja. Yes, trilion guys, trilion.